Tahniah, kamu telah berjaya menyelesaikan tugasan. Esok, tugasan kamu semakin mencabar. Hutan ini adalah rumah kami. Ia bukan musuh kamu. Berbekalkan sebilah parang, kamu mesti bertahan hidup. Tugas kamu jelas, bina perlindungan dan dapatkan makanan. Jika kamu ingin berjaya, perhatikan di sekeliling kamu. Setiap daun yang melambai dan setiap bunyi yang berbisik punyai maksud tersendiri. Pergilah dan semoga berjaya. Baiklah. Dengan hanya sebilah parang, saya pasti mampu bertahan hidup. Hutan ini memang punya cara sendiri. Namun begitu, saya akan belajar darinya. Yang susah saya cuba, yang takut saya lawan. Ini adalah langkah seterusnya dalam perjalanan saya. Esok, saya akan terus bertahan. Hanya alam sebagai teman. Ikuti saya, Pendekar Rimba, dalam Survival Act bertahan hingga akhir. Pada episod kali ini, saya masih berada di dalam hutan belantara. Yang mana ada kelainan sikit. Sebelum saya membina tempat perlindungan, saya akan membina senjata saya terlebih dulu sebagai keselamatan saya. Di dalam hutan, senjata yang paling mudah dibina ialah senjata daripada kayu yang keras, iaitu tombak. Lepas ni saya akan cari kayu untuk dijadikan tombak saya. Kayu ini sesuai untuk saya jadikan senjata kerana ia lurus dan kayu yang keras. Saya akan tebang dan tajamkan kayu ini untuk dijadikan senjata saya. Senjata saya telah pun siap. Selepas ini masa untuk saya membina tempat perlindungan. Berdasarkan kepada beberapa faktor keselamatan dan sumber yang ada, saya rasa tempat ini sesuai untuk saya membina tempat perlindungan. Selepas ini, saya akan cari sumber terlebih dahulu.
Saya telah jumpa satu akar yang sesuai untuk mengikat. Yang mana ciri akarnya ialah akar yang keras dan liat, tidak mudah putus seperti akar ini. Buluh ini sesuai untuk membina tempat perlindungan. Antara ciri buluh yang sesuai ialah buluh tersebut hendaklah cukup tua supaya ia tahan lama. Ini saya akan tebang buluh ni. Berhati-hati masa menebang buluh, takut buluh ni jatuh dan kena kita punya kaki. Kita punya tempat perlindungan pun telah hampir siap. Apa yang berlaku tadi, saya pacak 2 tiang. Lepas tu saya bina rangka untuk hubung. Seterusnya rangka untuk mengelakkan tempias dan dinding. Dan terusnya rangka untuk tempat berbaring. Lepas ni saya akan pasang bumbu ini sebelum hujan tiba. Tempat perlindungan iaitu pondok sementara pisang sesikat kita telah pun siap.
Lepas ni saya akan cari sumber makanan. Dalam memasang jerat pelanduk ini, bahan utama yang kita perlu sediakan ialah buluh untuk jadikan sebagai papan. Lepas tu, kita mesti ada kayu, pelentik dan tali kita. Tali penjerut. Okey, lepas ni saya akan pasang jerat di sini. Kita punya jerat pun telah siap. Lepas ni seperti kebiasaan, kita akan uji terlebih dahulu sebelum kita tinggalkan jerat ini. Saya akan uji menggunakan tangan saya sendiri. Binatang akan terkena jerat kita. Ini berarti jerat kita telah berfungsi dengan elok. Dalam memasang jerat ini, kita perlu bijak memilih tempat yang sesuai supaya peluang untuk jerat kita mengena sasaran lebih tinggi. Antara tempat-tempat yang sesuai untuk memasang jerat ialah seperti denai ataupun lorong binatang. Itu yang pertama. Yang kedua, lubang ataupun sarang binatang. Yang ketiga, tempat binatang main dan tempat binatang makan. Itu antara tempat-tempat yang sesuai untuk kita memasang jerat kita. Di sini, saya ingin kongsikan satu tips. Macam mana untuk mengenali akar yang boleh diminum ataupun akar yang beracun. Kebiasaannya, akar yang beracun, dia akan mengeluarkan getah bila ditakik dan airnya juga akan keruh. Di sebelah kanan saya ini ada dua jenis akar, yang mana satu akar beracun dan satu akar yang boleh diminum. Akar yang saya pegang ini, akar yang beracun, yang mana akar ini bergetah bila ditakik. Akar di sebelah ini juga akar yang tidak beracun, yang mana akar ini diberi nama akar memplas. Untuk nak memotong akar ni, kita perlu cantas 2 kali. Kita letak seperti ini dulu. Lepas tu kita angkat dia ke atas. Rasa air akar ini seperti rasa air sungai. Kita punya pelanduk pun telah siap disiang. Lepas ni saya akan hidupkan api untuk kita memasak pelanduk kita ini. Pada kali ini, saya akan menghidupkan api menggunakan kaedah gesekan buluh. Seperti kebiasaan, sebelum kita menghidupkan api, kita siapkan peralatan dahulu seperti bunga jarau, kayu yang kecil dan kayu yang lebih besar. Okey, untuk tindik buluh ni, bahan utama ialah buluh. Untuk buluh yang pertama ni, kita perlu tajamkan di sini. Bagi dia runcing. Lepas tu di bahagian ini, kita perlu tajamkan juga.
Dan buluh yang kedua ni, ini buluh yang kita kikis seperti ini. Hasil kikisan buluh kita seperti ini. Buluh ini. Seterusnya buluh yang ketiga seperti ini. Buluh ini kita perlu lubang dia sikit. Buluh yang kita kikis tadi ni, kita akan letak di lubang tadi. Kita akan bagi dua. Letak kiri dan kanan lubang. Dan satu lagi buluh seperti ini. Sebagai pemegang dia supaya dia tak terbang masa kita mengusuk nanti. Satu lagi buluh untuk kita cucuk dia punya lubang untuk keluarkan bara. Dan kita punya rumput ataupun daun kering. Lepas ni saya akan tunjukkan macam mana teknik gosokan buluh ini dilakukan. Letakkan lubang ni dekat buluh yang kita tajamkan tadi. Dan gosok perlahan-lahan sehinggalah keluar bara api. Kita akan besarkan api dia lagi. Kita letak kita punya pelanduk berdekatan dengan api kita. Sementara menunggu pelanduk kita masak, saya kemaskan saya punya pondok kuih dulu. Setelah 30 minit, kita punya pelanduk telah pun masak. Lepas ni saya makan.
Daging pelanduk ni, dia punya rasa dia ada rasa manis, lembut dan berair walaupun tanpa digauli oleh apa-apa. Hari ini, saya telah berjaya menyelesaikan beberapa cabaran di dalam itai hidup. Seperti membuat tombak untuk keselamatan, membina tempat pelindungan iaitu pondok pisau sisikat, mencari sumber makanan, membuat jerat pelanduk dan seterusnya menghidupkan api menggunakan kaedah gesekan buluh. Selain itu juga, saya telah memasak makanan. Ingat, bila kita berada di hutan, kita hendaklah sentiasa berhati-hati kerana ancaman ada di mana-mana saja. Temui saya, Pendekar Rimba, dalam Survival Act Bertahan Hingga Akhir.